2 pagi sebab time tu kalau hafal time tu otak tengah kosong. Time tu kan aku kan memang macam aku cakap lah, aku memang nak baca Quran kan. Aku memang paling excited aku hafal Quran. Macam selalu kalau aku dekat surau pun orang lain tengah duduk saja aku buka Quran nak hafal. Lepas tu ada satu senior tegur aku, awak suka hafal Quran ke? Lepas saya cakap aku ingatkan macam okey lah, ada lah yang nak membimbing aku. Lepas tu macam lepas tu dia kata okey nanti kerja abang pukul 2 pagi sebab time tu kalau hafal time tu otak tengah kosong. Aku dengan macam aku takut tapi tak kena, bukan hafal Quran, dia buat benda lain. Suka bangun untuk kejut untuk orang kata nak ajar Al-Quran, tapi sebenarnya kejut-kejut benda lain yang dia buat. Aku harap korang faham lah, tapi memang dia terus tarik aku yang aku tak boleh buat apa-apa lah. Aku kejut dia dengan rasa macam nak hafal Quran ni, aku nak hafiz cepat. Aku nak keluar dari tahfiz tu, aku nak jumpa mak ayah, aku nak hidup balik dengan mak ayah aku, balik macam normal. Tapi bila fikir balik aku macam kesian lah dekat diri aku. Macam aku kejut dengan harapan macam nak hafal Quran. Kejut dengan harapan. Sebab memang aku pernah dengar kalau hafal pagi-pagi senang masuk otak. Tapi tak sangka pula benda yang paling takut terjadi time tu. Aku harap kau dah menyesal, bertaubat setaubatnya. Berharap yang benda ni tak berlaku kat family kau sendiri.